Hai, so ni Sam, dia nak share dengan kita apa jenis tinted chameleon yang ada dan berapa persen dia. Okey, so sekarang ni kita ada 8 jenis. Okey. Setakat ni 8 jenis. Yang pertama, orang kata ungu. Okey. Ini JPJ punya spek lah. 30 kegelapan. Okey. Ini yang kedua. Warna merah JPJ punya Spek spek juga 30 kegelapan. Korang boleh nampak sangat-sangat cantik. Okey. Ini adalah warna biru 50 kegelapan. Nak gelap pun tak boleh, nak terang pun tak ada. Dia tengah-tengah. Okey. Alright. So yang ni pula adalah warna merah. Ni yang orang kata hot selling jugalah. 65 kegelapan. Ini orang kata yang matahari terbenam tu. Oh, Okay. cantik. And then ini adalah warna biru. Wow. Okay, warna biru 80 kegelapan. Ini pun hot selling. Hot selling juga. Yang ni adalah color yang terbaru jugalah kita bagi tahu. Red, green dan juga gold. Dia ada 3 tone warna. colour lah. Ini tengah hot jugalah. 80 kegelapan. Okay. Ini warna hijau saja. Jauh saja. Nampak? Hijau saja 80 kegelapan. lah. And then yang last sekali adalah neon. Neon ni adalah gabungan di antara warna biru dan juga warna purple sedikit. Betul. Purple dalam 25% ke 20 saja, sikit saja. Betul. Alright, itu sahaja. Dan semua UV adalah 99%, IRR 99% juga. Smartech, RFID, lepas, jangan risau. Okey. Kalau tak ada, datang balik, tukar baru. Tak mahu cakap. Tak mahu cakap. Tak mahu cakap.